Satu orang manusia dia masuk dalam kubur dalam keadaan dia paling miskin benar. Sedikit pun Allah SWT takkan hinakan dia. Satu orang manusia dia masuk dalam kubur dalam keadaan dia paling kaya benar. Sedikit pun Allah SWT takkan muliakan dia. Tapi satu orang manusia bila mana dia masuk dalam kubur dalam keadaan sedikit iman tak ada dalam hati dalam dia, ketika itu pasti dan pasti Allah SWT akan buka pada dia. Hari ini dekat dunia kita susah macam mana pun, nak makan susah, rumah tak ada, kenderaan tak ada, duit tak ada, apa tak ada, kita paling susah. Pasti dan pasti pernah satu kita tersenyum. Dan satu orang manusia dia paling kaya atas muka bumi ni, apa dia nak dia boleh dapat. Isteri banyak, kenderaan hebat, rumah besar, duit juta-juta. Macam tu hebat kehidupan dia sekalipun tuan-tuan dia, pasti dan pasti dia pernah menangis. Tapi bila mana satu orang dia masuk dalam kubur tuan-tuan dia, Allah SWT nak azab dia, Allah SWT nak seksa dia, maka dia akan terseksa selamanya. Dia takkan pernah ketawa tersenyum. Wallahi takkan lagi sampai bila. Dan satu orang manusia bila mana dia masuk dalam kubur tuan-tuan dia, Allah SWT nak muliakan dia, Allah SWT nak gembirakan dia, pasti dia akan gembira selama-lama tuan-tuan. Dia akan berjaya selama-lama. Dia tak akan pernah bersedih lagi, sikit pun takkan sedih.